Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kasihi pengurusi dan seluruh ahli jutaan kuasa Masjid At-Taqwa, Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah bermula pada pagi ini sehingga 21 April saya akan membacakan buku atau kitab yang saya karang sendiri, iaitu Sunnah Rare. Memang dalam buku ini ada 101 sunnah rare, sunnah-sunnah yang jarang kita lakukan, jarang dengar atau jarang buat, ataupun rare pahala dia. Kenapa saya pilih tajuk buku yang pertama saya di Malaysia lah. Di Mesir saya dah produce 3 buku. Buku pertama, Antologi Perbahasan Fiqh. Buku kedua, terjemahan buku Membongkar dan Memindahkan Kubur. Dan buku ketiga di Mesir ialah Hukum Patung dan Gambar. Di mana hukum patung dan gambar ni saya akan panjangkan, detailkan dalam, insya-Allah ada orang sponsor buat master dan PhD. Saya cubalah. Sebenarnya hati tu dah tak ada dah nak masuk kelas dan kuliah ni, tapi orang sponsor kita gagah, orang Kedah kata gagah lah, cubalah. Itu yang saya dah jumpa dengan profesor. Saya akan panjangkan, detailkan tentang perbahasan hukum patung dan gambar. Saya ni pelik sikit, kuliah tafsir. Dikenali sebagai ustaz yang mengajar fiqh, banyak daurah ngajian kitab fiqh. Tapi buku yang pertama pasal hadis, mana saya ambil semua bab agama ni. Okey, saya tak mau panjangkan lagi. Pertama, mukadimah, sebab apa saya pilih? Dia ada 4 hadis. Kenapa saya pilih tajuk topik ataupun sunnah rare ni? Yang pertama, hadis yang pertama adalah berkenaan dengan Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Islam ini asing dan kembali asing seperti mana dulu. Maksud kembali asing ni ialah Islam itu semakin ditinggalkan. Dari segi kuantiti ataupun ramai atau jumlah, umat Islam semakin ramai.
Sekarang lebih kurang 2.5 bilion umat Islam. Lebih kurang 2.5 bilion. Banyak. Tak asing dari segi nama, tapi asing dari segi pengamalan. Sebab tu kita nak ambil apakah pengamalan-pengamalan yang semakin ditinggalkan atau semakin dilupakan. Kemudian Nabi sebut fatuba lil ghuraba. Untunglah orang-orang yang asing ini. Iaitu orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Termasuklah kalau masjid sunnah azan 2 kali. Ni rare lah. Ada yang buat, tapi boleh bilang lah kat Kuala Lumpur ni berapa masjid kan. Ada yang buat, tapi rare. Nabi sendiri di bawah pemerintahan Nabi ada 2 muazzin. Abdullah ibnu Ummi Maktum, azan subuh, azan sebelum subuh, azan selepas subuh, azan subuh lah. Dan azan sebelum subuh adalah Bilal bin Rabah. Itu yang Nabi sebut dalam hadis Bukhari Muslim. Iza azana Bilal fakulu washrabu hatta yu'azzina ibnu Ummi Maktum. Nabi sebut, bila Bilal azan, makanlah, minumlah. Sehingga azan subuh yang diazankan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ada hadis yang mengelirukan sebahagian orang Islam. Kan hadis itu mengelirukan. Orang Islam tu yang tak nak belajar, yang keliru. Bukan hadis yang mengelirukan, tapi orang tu yang memandai-mandai. Nabi kata dalam hadis Sunan Tirmizi, bila kamu makan, bersahur, di tangan kamu ada makanan atau pinggan, maka jangan segera letak pinggan tadi sehingga selesai hajatmu untuk makan. Maksudnya, habiskan dulu, baru letak. Jadi orang kata, oh, seronok Ustaz. Bila sahur, dengar azan subuh, boleh makan sampai habis pinggan. Dengan pinggan-pinggan pun habis. Ini salah faham. Tak ada mana-mana 4 mazhab yang berpegang dengan pendapat ini, tak ada. Tak ada. Maksud azan yang boleh makan lagi ialah azan Bilal bin Rabah, iaitu azan sebelum subuh. Kalau Mekah Madinah dipanggil azan tahajud. Mekah Madinah azan tahajud sejam sebelum subuh. Ini antara sunnah-sunnah rare yang saya muatkan. Jadi saya akan ambil sikit-sikit lah, sebab saya pun dalam masa 10 hari tak akan dapat habis lah 59 ataupun 101 sunnah-sunnah rare ni. Jadi saya ambil sikit. Jadi di akhir zaman ni akan menjadi pelik bila kita berpegang dengan sunnah-sunnah yang semakin ditinggalkan, semakin dibiarkan. Lalu para sahabat bertanya, qila man hum ya Rasulullah? Siapakah orang-orang yang ghuraba? Orang-orang yang asing, orang-orang pelik, strangers. Lalu Nabi kata, qala alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Nabi sebut, iaitu orang-orang yang melakukan islah ketika rosaknya manusia. Dalam hadis lain sebut, orang-orang yang berpegang dengan sunnahku ketika rosak manusia. Jadi ada 2 poin di sini. Siapakah orang asing? Siapakah ghuraba? Ghuraba ni plural. Singularnya gharib. Gharib seorang. Ramai ghuraba. Gharib orang yang asing, orang yang pelik. Ghuraba orang-orang yang asing dan pelik. Siapakah ghuraba? Orang-orang yang berpegang dengan agama, sunnah Nabi dan melakukan pembaikan dalam umat Islam, masyarakat Islam ketika mereka sudah rosak. Jadi 2, manusia dah rosak, umat Islam dah rosak, dan juga dia buat kebaikan. Dia menongkah arus. Antara perkara yang rare zaman sekarang yang orang tinggal ialah mencegah kemungkaran. Ini antara yang rare. Kita ni dosa besar yang selalu kita buat, hari-hari buat dosa besar, bukan zina, bukan merompak. Orang merompak pun tak rompak hari-hari. Macam perompak yang kena tembak dekat Sepang tu kan. Dia buat 4-5 kali, lepas tu balik Indonesia.
Dapat 5 kali bukan hari-hari. Mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu. Rompak pun tak hari-hari. Tapi apakah dosa besar yang kita buat hari-hari? Iaitu kita meninggalkan sunnah, mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah kalau ramai yang tahu. Kalau seorang je yang tahu, fardu ain. Ini sunnah yang ditinggalkan. Allah sebut dalam ayat 78, 79 surah Al-Ma'idah. 78 dan 79 surah Al-Ma'idah. Dosa mencegah kemungkaran adalah dosa besar. Apa Allah sebut? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Labi'sa ma kanu yasna'un. Allah sebut lu'inal ladzina kafaru, dilaknat orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, pada lidah Nabi Isa dan lidah Nabi Daud. Maksud Nabi Isa mengucapkan benda yang sama, Nabi Daud pun mengucapkan benda yang sama. Dilaknat orang-orang Bani Israel. Siapa dia? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak mencegah kemungkaran yang berlaku sesama mereka. Allah sebut 3 ancaman. Pertama, lu'ina, dilaknat. Setiap dosa yang dilaknat adalah dosa besar. Dosa ada 2. Kabair dan saghair. Kabair besar. Saghair kecil. Antara tanda-tanda dosa besar adalah disebut laknat dalam Quran ataupun dalam hadis. Jadi Allah sebut dilaknat orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Sebab apa? Mereka tidak mencegah kemungkaran yang berlaku sesama mereka. Ceritanya dalam sebab nuzul ayat ini, sebab turun ayat ini, orang-orang Yahudi pada hari pertama, bila ada orang minum arak, dia cegah, dia tegur. Haram, jangan minum. Tapi hari kedua, dia join sekali. Sekejap dia berubah kan. Bukan bulan kedua, bukan tahun kedua, hari kedua. Sekelip mata kau berubah. Tajuk lagu. Semalam tegur, hari ini sama-sama naik. Ini yang terbimbang ni. Zaman sekarang, zaman yang cukup mudah kita melihat kemungkaran. Tak perlu keluar rumah. Dulu kena keluar rumah, baru nampak kemungkaran. Sekarang tak payah, scroll je. Scroll TikTok, scroll Facebook, scroll tahu kan? Scroll Instagram. Nampak kemungkaran. Tapi siapa di antara kita yang berani untuk mencegah kemungkaran? Ini yang terbimbang. 3. Pertama dilaknat. Yang kedua, kita tengok dalam ayat 78, 79 surah Al-Ma'idah. Yang kedua, Allah sebut melampau. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Melampau. Mana dosa tidak mencegah kemungkaran adalah satu perkara yang melampau. Mana kita ni selfish. Beli ikan. Beli ikan kan jual ikan. Jual ikan kan. Selfish. Kita kalau diceroboh hak kita, kita marah. Macam kes tentera yang dituduh pukul perempuan tu. Kerana hak anak. Perempuan tu dikatakan langgar anak dia. Dia marah, dia pukul sampai retak ke patah. Tulang dia kan. Patah katanya. Dahsyat pukul tu. Tengok dalam video pukul sekali. Dia angkat anak. Lepas tu pukul lagi. Bertubi-tubi kan. Kawan tu tak melawan. Jadi hak anak kita, hak diri kita, kita pertahankan. Nampak kemungkaran, hak Tuhan kita biarkan. Selfish tak kita? Selfish. Sebab tu dunia ni satu perkara yang sukar untuk kita mengharungi ujian-ujiannya. Antara ujian yang sukar ialah untuk mencegah. Kalau saya ada medium saya kan. Medium saya apa? Medium masjid lah. Surau, TikTok, Facebook.
untuk mencegah kemungkaran. Tuan-tuan, kena gunakan medium masing-masing. Kerana Allah akan tanya. Saya baca hadis dalam kitab Targhib wa Tarhib semalam, hadis yang menakutkan. Saya tak hafal. Cuma maknanya, sesiapa yang melihat kemungkaran dan dia membiarkannya, Allah akan pastikan dia akan kena azab sebelum dia mati. Dalam kitab Targhib wa Tarhib, tengah saya buat semakan terakhir untuk buku 99 sunnah-sunnah rare ni, saya dah print out dah, tapi ini banyak lagi kesalahan kan. Saya makan terakhir lah. InsyaAllah bulan depan, insyaAllah tuan-tuan doa lah. Masa tu masa. Jadi saya tengok satu hadis yang menakutkan. Sesiapa yang membiarkan kemungkaran, tidak mencegah kemungkaran, Allah akan berikan dia, turunkan pada dia siksaan, azab sebelum dia mati. Azab ni macam-macam lah. Aksiden lah, sakit yang menakutkan lah, kanser lah, benda-benda yang pelik-pelik lah kan. Ini sebab kenapa kita lihat penyakit pun dah pelik-pelik. Kenapa penyakit dah macam-macam, dah menakutkan, kejadian yang pelik-pelik. Antara sebabnya apa? Kita melihat kemungkaran dan tidak mencegah ataupun menghilangkan. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kenapa saya pilih tajuk ni adalah hadis yang kedua, iaitu dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, inna min waraikum ayyamas sabri. As-sabru fihi mislu qabdi alal jamari. Nabi sebut sesungguhnya di akhir zaman kita akan menempuh saat-saat yang sukar, saat yang susah. Islam sangat ramai pengikut, penganutnya. Nombor 2 di dunia ni kan, setelah Kristian. Tapi untuk mengamalkannya sangat sukar. Dan orang yang berpegang dengan sunnah Nabi seperti mana orang yang berpegang dengan jamar. Apa jamar? Bara. Mana susah, sukar, panas. Nak pegang Islam panas. Tetapi ini ada satu berita baik. Berita gembira untuk kita. Nabi sebut lil amil fihim mislu ajri khamsin. Orang yang berpegang dengan sunnah, di saat orang dah meninggalkan sunnah, seperti mana pahala 50 orang yang buat. Sebab itulah, ini antara hadis utama sebab saya susun buku ni. Orang yang berpegang sunnah yang dah dilupakan ataupun yang tak diketahui. Antara sunnah yang rare, yang tuan-tuan tak pernah dengar, yang saya sebut dalam buku ni, saya yakin tuan-tuan tak pernah dengar, iaitu sujud semasa mendengar kematian para ulama. Tak pernah dengar kan? Ini disebut dalam Sunan Abi. Semualah hadis-hadis sahih, yang takut. Sunan Abu Daud, bila Ibnu Abbas mendengar kematian Sofiyah, beliau sujud. Sofiyah, isteri Nabi kan. Masa tu Nabi dah tak ada. Yang lain, kenapa ya Ibnu Abbas, kenapa kau sujud? Sebab Nabi kata, iza ra'aitum alamatan fasjudu. Bila kau lihat satu ayatan, satu tanda besar, sujudlah. Tidak ada tanda besar yang lebih besar daripada kematian isteri Nabi. Jadi itu antara yang saya muatkan. Tapi tak sempat kot, sebab kita ni ada mungkin sempat dalam 10. Pagi ni pun 2 hadis. Nabi sebut, siapa yang berpegang dengan sunnah yang aku dah tetapkan, di mana orang lain tinggal, orang lain tak buat, pahala 50. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, 50 orang tu di kalangan kami ke di kalangan mereka? Kenapa sahabat tanya? Sebab Nabi pernah cakap, beza pahala amal yang kita buat dengan sahabat buat. Nabi kata, la tasubbu ashabi, jangan maki mana-mana sahabatku. Demi Allah, kalau kamu infak sebesar gunung emas, sebesar Uhud emas, gunung Uhud, sahabat yang sedekah separuh cupak, separuh mud. Mud ni lebih kurang 600 gram. Separuh, mana 300 gram. Lebih besar pahala daripada kita sedekah sebesar gunung Uhud emas. Bayangkan. Bilion, trilion tadi kan. Sebesar gunung emas dengan satu cupak berapa? Satu cupak RM2.
Kalau separuh, RM1. Maknanya RM1 yang sahabat sedekahkan lebih besar pahala daripada segunung emas yang kita sedekahkan. Sebab apa? Mereka rare. Mereka infak di saat orang-orang Islam sangat sedikit. Sangat sukar. Jadi Nabi kata apa? Jawapannya sangat mengejutkan. Nabi kata siapa yang berpegang sunnah di saat ia ditinggalkan, ia dilupakan di akhir zaman, ka ajri khamsina minkum, mendapat pahala seperti mana 50 orang sahabat yang buat. Masya Allah. Itulah hadis utama yang menyebabkan saya menulis dan menyusun buku ini. Jadi kita sambung hadis-hadis seterusnya pada esok hari insya-Allah. Kita jumpa lagi. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.